Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak masuk tajuk 2 pot punya. Baru ni kita dah buat video tu 4 pot. Kali ni kita nak masuk 2 pot. Okey, kat sini kita nak pasang dekat RZ pakai rim lidi dan juga bearing disc standard. Bearing disc RZ lah. Okey, tapi kali ni motor ni disebabkan motor saya color hitam oren, jadi kita nak buat kaliper hitam. Dan saya ambil logo tu dia tak main color oren. Kalau dia main color oren dia lagi matching lah. Jadi logo ni kita buat color merah. Ramai ni duk minta saya buat logo color hijau, dia buat logo color ungu. Sebenarnya saya dah cuba tapi dia tak lawa. Hijau dengan cat ni dia jadi tak cantik. Okey, jadi kita terpaksa buat merah untuk jadi timbul warna tu, jadi cun lah, kira-kira dia matching dengan color biru, color hitam, color bronze, color grey. Jadi sebab tu kita buat merah. Kalau kita buat hijau, dia matching dengan sesetengah warna saja. Okey. Jadi dekat betul ni kita akan pasang 2 pot P34 warna hitam. Kebetulan motor color hitam, kita ambil color hitam. Okey. Jadi apa yang kita kena ada kat depan ni, satu kaliper ni lah kena beli. Dan juga bracket. Ni bracket ni saya beli daripada Iwan lah, Iwan Motorsport, dia bagi kat saya. Okey, jadi yang ni bracket ni dia main khas untuk RZ, bearing disc standard dan juga P34. Jadi kita nak beli, pertama kali nak beli tu kena bagi betul dulu bracket. Kalau bracket kita beli tak betul, memang mampu pemain tu nak pasang, no? Okey, jadi kita akan start pasang ni lah. Cuma motor ni lagi saya akan pasang pump P34 2 pot ni sahaja dengan hose brake standard dan juga master pump standard dulu untuk tunjuk keadaan dia sempurna tak sempurna. Kalau dia okey semua pun, tapi saya tetap akan tukar juga. Saya akan pakai 14mm punya master pump. Selepas tu lah, selepas lagi siap semua baru saya akan pakai lah. Untuk saya nak pakai ni lah, master pump ni. Okey. Yang ni model 14mm punya. Yang ni model 14mm. Okey, yang ni model 14mm tu. Kat belakang ni dia dah tulis lah 14mm. Nampak tak? Dia kena zoom sikit. 14mm. Tak pernah nampak kelabu video pun. Okey, 14mm. Pegang ni je. Oh, smooth lah. Kita ada buat design macam CNC line-line kat sini. Kat sini ada lubang. Sini ada logo. Okay, tapi yang ni tak pasang pun tak apa sebenarnya. Sebab P34 pump atas standard pun lepas lagi. Cuma dekat motor saya ni saya nak bagi lagi cun, saya pasang yang ni kan. Okey, yang ni dia main complete set lah. Ada botol semua sekali complete lah. Yang ni lah baru kita pasang. Okey, lah kita nak pasang P34 dulu. P34 ni kaliper dengan hose standard dan juga pump atas standard. Okey, dulu kita tengok apa lagi yang kita kena buat. Okey, untuk kawasan rim ni apa yang kita kena buat? Setakat law ni saya nampak. Okey, belakang bearing disc ni kita kena bubuh spacer 3mm. Okey, kita kena buat spacer 3mm supaya bearing disc kita main ke sini sikit untuk mengelakkan pump kita sangkut kita punya rim lidi ni. Dia kalau pakai sport rim senang sebab sport rim dia kecil lah. Bila pakai rim lidi ni dia kembang kat bawah ni, kembang kat bawah, kita punya kaliper tu mudah kena lah. Lepas tu kita kena lapik spacer belakang disc ni 3mm untuk anjak disc tu main ke sini supaya kita punya pump lagi tak sangkut kita punya lidi ni. Okey, jom kita pasang bracket. Kita tengok keadaan dia. Okey, siap je pasang bracket. Kita pasang kaliper. Okey, tak ada masalah apa isu dah lah. Belakang ni pun dah lepas dah. Tak ada kata rim nak sangkut apa, kata apa. Dia kita punya lidi nak sangkut kaliper ke, skru nak sangkut bracket apa semua tak ada isu apa. Okey. Tak ada masalah apa macam tu. Cuma yang ni saya punya disc ni second hand, ada lagi long sikit kan. Ada dia kita tak ada lagi disc baru. Kita tak buat lagi, nanti kalau kita buat kita akan pakai apa disc baru lah. Okey, jadi macam biasa untuk 2 pot pun kita ada buat juga sistem spring ni. Okey, jangan risau. 2 pot pun kita ada buat. Cuma yang ni kita nak bleeding, kita buang dulu lah. Macam saya selalu pesan lah. Nak bleeding, buang dulu supaya dia cepat aja kita. Kalau kita ada spring ni, kita ada bleeding, tekan P, lepas main balik. Tekan P, dia lepas main balik. Jadi kita buang dulu, kita bleeding siap. Lah baru kita buh ni, no? 2 pot pun ada. Sebab ada yang orang tanya, 2 pot ada tak spring ni? Ada. 2 pot pun ada, 4 pot pun ada. Okey lah, kita nak pasang dulu hose original dulu. Kita siap bleeding semua, kita try semua makan, barulah saya akan tukar yang saya nak pakai ni, yang racing yang 14 dan juga hose brake hose yang 80cm. Okey, jom dah nak masuk pipe, nak bleeding. Okey, siap pasang lah. Yang kat RZ ni saya rasa senang lah, senang sangat-sangat lah. Tak ada apa isu apa pun. Sebab cuma kita kena lapik satu spacer belakang ni saja, no? Spacer 3mm. Ni saya pakai hose asal lagi. Dan mata pang atas pun yang asal lagi. Mata pang atas yang asal lagi. Okey, dia memang lepas lah. Mata pang RZ untuk P34 ni dia lepas. Cuma saya lagi saya nak masuk yang ni lah. Kat motor saya nak masuk yang 14mm nya. Okey, memang ringan lah. Sebab kita tengok sendiri sangat-sangat ringan. Okey, kita break. Okey, pusing. Break. Pusing, break.
Okey, tak payah break lah, kita pusing saja. Nampak ringan macam mana? Oh, tu dia. Sebab apa dia boleh ringan macam tu? Sebab sistem spring kita tu. Sistem spring tu yang menyebabkan dia ringan. Dan bracket pun kedudukannya betul daripada Yuan. Dan kita pun lapis special bagi benda tu tak ada apa-apa pressure kat dia. Tak ada kata pad brake nak pergi tekan disk, tak ada kata disk nak sangkut skru, tak ada apa-apa isu, dia akan jadi ringan elok. Macam tu, no. Nak buat brake ni memang kena pastikan ringan macam tu baru kita naik motor shock. Ni tak kira motor kita enjin sedap lah, brake kita duk berat pula, memang tak best lah. So brake pun sekejap ambil tak ni, padat lah. Okey. Tu dia. Walaupun ni dah cukup sajalah, saya nak pakai yang 16mm tadi tu kan. Kita nak upgrade di 16mm tu, shock sikit kan, mantap sikit. Okey. So selesai lah untuk P34 dekat RZ bearing disc standard. Kalau P34 bearing disc AR ke apa, dia lain pula bracket dia. Yang ni bracket yang Iwan jual kat saya ni untuk bearing disc standard RZ P34. Okey. So kalau dia punya bracket ni apa nak cari, apa cari kat Iwan lah. Sebab dia punya bracket semua kebanyakannya yang tip-top lah. Sebab memang mereka hari-hari main disc, mereka tahu apa bracket yang senang kerja, apa bracket yang susah kerja, apa boleh tanya mereka, no? Dekat online pun boleh, kalau kat Iwan tak ada stok, apa boleh beli online kat mana-mana lah. Jadi senang kerja pemain, jangan menyusahkan kerja pemain. Okey, kelar. Jadi bak isu kaliper tak ada masalah apa, tip-top cun. Okey, kelar, lulus. Okey geng, yang ni saya pasang dah. Yang tadi saya kata saya pasang pang atas standard kan. Yang ni saya dah pasang pang atas sekali. Okey, hari tu ada orang tanya masa yang saya buat video mula-mula kali pasal motor ni. Saya kata lah atas saya pasang yang 16mm, tapi saya lupa nak tunjuk video yang atas. Okey, yang atas ni saya pasang macam ni. Dan saya pakai throttle RR nya, okey. Throttle RR. So tune lah. Saya pakai throttle RR, dia akan lagi handsome lah. Sebab kita nak kena elokkan daripada dia sangkut cover. So dia tak sangkut apa ni. Bila kita pakai throttle RR, kita boleh tarik dia keluar sikit dan dia tak sangkut cover. Okey. Yang ni yang motor itu punya, yang first punya video. Ada orang tanya, dia pun tak tengok view atas. Ni lah. View atas pakai 16mm memang tune lah. Okey, yang ni pun sama. Saya pakai P34. Tapi atas saya pakai 14mm. Yang tadi popok saya pakai 16. Yang ni saya pakai 14. Ni pun sama pakai throttle RR. Okey. Kedudukan memang handsome lah. Tak cukup cover apa. Sejauh lagi. Okey. Okey, pipe pun saya dah masuk. Yang ni saya pakai 80cm. Saya masuk, saya curi tepi ni sikit. So dia tak nampak gambar. Dia nampak cukup handsome lah kedudukan lah. Okey, yang ni P34 duduk kat bearing disc RZ. Okey, ni motor buat GMG. Dia pun pasang lah. Atas dia pasang 16. Bawah banyak dia backup. Tu dia main meriah macam ni, meriah tu. Dia main skru kalau purple. Brake hose kita pula getah ni kalau purple. Skru ni purple. Bearing disc purple. Tu dia menyala geng. Kalau hampa make up betul-betul jadi macam ni. Macam saya ada tunjuk video tu, saya dah pakai skru ori lagi. Kalau hampa make up sampai macam ni, hampa boleh nampak. Tu dia. Takkan tak handsome tau ni. Gila tau ni. Out. No. Tapi kena pandai make up lah. Kena matching masing-masing. Nak colour biru ke, nak colour biru ke, colour orange ke, semua boleh. No. Tak ada masalah apa. Cunnya. Ikut masing-masing punya style. Jangan kotak biru ya. Kotak biru tak ngam. Warna biru ngam. Kotak biru tak ngam. Clear. No. Cun. Ni untuk Y15 ni. Dia beli bracket apa saya tak tahu lah buat pakai ni. Masuk tu ngam. Kali ni hiasa. Tapi dia make up style ungu banyak lah. Purple banyak. Tu dia handsome.